walaupun pilih nombor running dapat 3 angka. Klien Fira ni dia beli Pro 2 Alza Evan. Dia pilih nombor running, nombor plate Kuala Lumpur. Okey, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Fira nak tampal dia punya plate ni. Cantik kan korang? 3 angka dia punya nombor. 705. Sekarang adalah VQA kalau anda pilih plate Kuala Lumpur. Dah siap ke depan? Kita tampal pula yang belakang punya. Fira tampal yang kat belakang ni. Dia akan deliver lah Pro 2 Alza Evan warna ivory white. Nak tahu harga dia berapa? Harga dia OTR adalah RM77,790 plus minus. Letak 10% down payment. Bulanan tuan-puan lebih kurang RM809 sahaja. Ini adalah kunci Pro 2 Alza Evan. Tahniah kepada Tuan Haris. Untuk Alza Evan ni diberi 2 kunci. Hilang satu RM500. Hilang kedua-duanya harga lebih kurang RM2,000 sahaja. Sebab kena tukar semua sistem dalaman ni kalau awak nak tukar remote. Cara buka pintu adalah tas sahaja dekat sini. Menggunakan siku pun boleh. Dia auto holding side mirror. Boleh buka ke dalam. Dapat lihat ada 2 tone color. Warna hitam dengan warna brown. 2 tone color. Ni special untuk Alza Evan je. Alza lain tak ada 2 tone color macam ni. Specialnya Alza Evan ni dia punya steering. Boleh dinaikkan atau boleh diturunkan. Nak tahu macam mana? Jom Fira tunjukkan. Ni dah buat kan? Boleh nampak kat bawah ni. Tarik sahaja dekat sini. Dia auto turun ataupun naik. Boleh pilih korang suka yang mana satu. Ikut keselesaan. Untuk bahagian seat juga boleh dibaringkan atau ke depan. Boleh pilih yang mana satu. Lepas tu untuk seat, bagi yang tinggi boleh direndahkan. Bagi yang rendah boleh dinaikkan dia punya seat. Naik je macam tu. Biasanya yang perempuan dia ada masalah sikit untuk seat ni. Sebab seatnya biasa. Kalau perempuan naik kereta ni, seat dia nak ke depan. So korang boleh tarik kat bawah ni. Boleh sahaja pergi ke depan. Boleh adjust. Saya rasa lenguh. Tak suka memandu dalam kadar masa yang lama. Disediakan autopilot di sini. Boleh setting, boleh digunakan di jalan raya, boleh digunakan dekat highway. Ini adalah jarak dengan kereta depan. Jarak yang paling dekat jauh sikit dan lagi jauh ni boleh setting dia punya kelajuan. Kamera 360 pun ada dekat sini. Ni special untuk Alza Evan je. Nanti terpaparlah dekat sini. Dan yang ni adalah button hold. Button hold ni macam mana? Button hold ni contohnya anda nak release kaki. Boleh guna button hold. Yang ni adalah electric parking. Okay, biasa tarik macam tu, tolak macam tu kan. Tarik, tolak. Tapi yang ni anda boleh guna macam ni je. Tarik, tolak. Button penting yang lain adalah adaptive high beam. Yang ni traction control, yang ni ASA system, yang ni eco idle untuk jimat minyak. Ini adalah sensor parking. Kalau yang ni ASA system ni dia ada connection dekat sini untuk keselamatan, disertakan dengan dashcam. Kalau Alza lain tak ada dashcam, Alza Evan je ada dashcam. Tidak lupa juga tekan sini tempat letak cup. Kat sana pun letak cup. Kat sebelah kanan pemandu pun ada tempat letak cup. Untuk color putih ni, varian semua varian Alza ada. Alza X, Alza H, Alza Evan ada semua color putih.
Tak kira lah spek apa. Nak cari kereta Pro 2 Alza yang macam ni sesuai untuk family car, boleh Roger Fira dibayar sekarang ke Roger Fira.